Kalau dulu korang punya CCTV tu satu je kan kamera, tapi yang ni dia ada dua kamera. Yang atas ni dia akan stay, yang bawah ni yang akan bergerak. Korang just pusingkan saja ni, nampak tu? Kamera ni akan bergerak. Korang boleh tengok lah nak tengok mana kan. Jadi memang mudah, atas, bawah, kiri, kanan pun boleh, tak ada masalah. Jadi lepas ni kalau korang letak kat garaj rumah korang tu, satu ni dia dah stay tengok depan. Yang ni nanti sebelah bawah ni, kalau ada pergerakan kan, contoh ada sebelah kiri ni, dia akan follow. Sebab dia ada motion tracking tau. Function yang ada korang boleh bercakap. Nampak dia dengar, korang nak record pun boleh. Lepas tu dia ada light control. Korang nak onkan pun boleh. Nampak dia akan menyala lah. Memang terang lah. Nak offkan boleh. Package yang seller ni bagi, dia bagi SD card. Jadi korang tinggal beli, korang letak kat mana, connect dengan handphone korang. Yang penting sekali CCTV ni menggunakan wifi. Kalau tak ada wifi, korang boleh gunakan hotspot lah. Contoh dalam satu family tu ada 12 orang. 12 orang boleh login, boleh tengok footage tu. Untuk waktu malam dia punya footage pun cantik tau. Dia ada night vision, lepas tu dia punya jarak tu 100 meter. Jadi kat mana kau dapatkan CCTV ni dual kamera 360 boleh bergerak. Harga memang tengah promosi ni, korang boleh tekan link kat bawah.